Khayalan di udara, jema halus mula terbentuk. Warna baru muncul, segalanya bersedia untuk didengar. Chord monologue, one flow, one steady mind. Chord monologue, clear notes in carbon time. Work is a pain in the ass. My final tune is that by chat. Steps are dancing through the street. Every sound feels warm and sweet. Ritmos suaves a guiar. Paths unfolding where we are. Voices drift across the lane, soft and subtle, calm and plain. Every whisper finds a place, feeling stillness with its grace. Chord monologue, one for one steady mind. Chord Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam perpaduan bersama lagi dengan saya Safwan Zubir di Pod Monolog dan juga Sembang Rakyat. Kita lihat daripada dalam gambar yang di skrin, ada gambar Presiden MIC Ignas Warren yang telah mengumumkan secara, bukan tak mengejut lah, sebab kita dah boleh jangkakan sebulan awal yang mana MIC akan mengumumkan keluar daripada Barisan Nasional. Namun apakah strategi, rancangan jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang atas pengumuman keluar daripada Barisan Nasional ini selepas 71 tahun bersama dengan Barisan Nasional. Panjang, So kalau kau ada 5 minit untuk scroll TikTok, kau ada 25 minit untuk faham bagaimana negara kau boleh runtuh hanya kerana satu parti kecil yang berdiri dan kata, kami dah penat. So kau duduk dan fokus. Jom kita sama-sama bedah apakah yang berlaku di sebalik dan juga di hadapan kita pada saat ini. Katalah Malaysia ni kadang-kadang boleh dikatakan lawak lah juga. Tapi Mahmud nak buat macam mana? Inilah adalah negara tempat dilahirkan dan juga dibesarkan. Kadang-kadang sebuah parti yang cuma ada 2 kerusi kecil, tiba-tiba boleh jadi satu cerita yang boom di peringkat nasional. Kejut. Bukan sebab mereka tu kuat, bukan sebab mereka menang banyak kerusi semasa PRU 15, tapi sebab boleh dikatakan Barisan Nasional pada saat ini berada dalam keadaan yang lemah dan sukar untuk bangkit sekiranya tidak ada strategi yang mantap untuk mereka bangkit bagi menghadapi PRU 16 yang ke hadapan.
Namun siapa sangka sebuah parti kecil seperti MIC sudah tidak sanggup lagi untuk bersama-sama dengan Barisan Nasional di bawah satu gabungan walaupun ia satu gabungan yang panjang. Dan inilah yang paling lucu dan yang paling pahit untuk kita terima. Bila MIC keluar daripada Barisan Nasional, ada sesuatu yang tidak kita jangkakan pada saat ini. Masalahnya tapi dalam mereka mengumumkan mereka keluar daripada Barisan Nasional, tetapi masih lagi mengatakan bahawasanya mereka memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri sehingga ke akhir penggal ini. Dia ibarat macam ni lah. Kau nak keluar daripada rumah mak mentua kau, tapi masih nak makan lauk yang dia masak setiap hari. Boleh tak? Hanya mau ya, dah tak ada ikatan. Mestilah berpisah. Bila dah berpisah, itulah bukan mudah ya. Bukan mudah. So, 16 November 2025. Satu titik yang akan menjadi sejarah yang terpahat dan tidak boleh dipadam bila mana Dewan MIC seperti majlis tahlil yang sunyi tapi tegang. Hadiran wajah-wajah orang-orang lama yang sudah menjangkaui 40 tahun sudah berpolitik kelihatan amat penat. Penat apa? Penat menanggung sejarah yang panjang. Penat menanggung janji yang tidak sudah. Penat juga menanggung Barisan Nasional menurut kata mereka yang sudah tidak mampu untuk lagi berjalan tanpa tongkat kerajaan perpaduan. So di atas kertas, MIC hanya adalah sebuah parti kecil yang hanya ada di Parlimen Tapah dan juga Parlimen Cameron Highlands. Tetapi hari itu mereka buat keputusan untuk memberi satu gegaran halus mungkin dengan usul keluar daripada Barisan Nasional yang telah lulus sebulat suara. Dan sebulat suara itu bukan satu ayat yang biasa. Ia ayat yang membawa makna yang mana mereka kata kami dah bincang lama. Kami dah tak tahan dah. Hari ini kami akan lepaskan. Tetapi selepas sebulat suara dilakukan, tiba-tiba Presiden bangkit dan juga tiba-tiba dia berkata kepada semua, keputusan tamat tapi ia ditangguhkan. Macam pelik pula ya. Kami dah putus untuk pergi tapi belum putus untuk melangkah. Macam tu. Kami dah bersiap dengan bagasi tapi lupa nak bawa, nak isi beg, nak isi baju. So realiti dia macam mana? So MIC sebenarnya sedang bermain catur. Ini merupakan catur paling hebat yang digerakkan oleh MIC sendiri. Bila mana dia menggunakan Barisan Nasional sebagai papan caturnya dan menggerakkan untuk sama ada menuju ke PH ataupun ke Perikatan Nasional. Siapakah yang lebih menguntungkan di antara dua parti gabungan ini? So kalau kau rasa ini cuma satu drama kecil yang tak menyeronokkan, so kau boleh scroll dan tinggalkan apa yang aku sedang nak bicarakan. So kalau siapa yang berminat, so boleh tunggu sampai aku tunjuk bagaimana keputusan yang dua kerusi ini boleh upah PRU 16. Kalau kau rasa ini hari ini adalah satu penjelasan tentang politik biasa, so it's okay. Kan ramai lagi penganalisa politik yang berada di luar yang boleh kau rujukkan. So ini adalah satu kaedah mechanical yang baru di dalam sistem politik Malaysia yang sudah semakin reput pada hari ini. Reput ke? So kita berehat sebentar sebelum kita masuk ke segmen yang
Ini merupakan tangan MIC semasa di bawah pemerintahan Datuk S. Sami Belu. Ini merupakan kenangan-kenangan daripada kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Datuk Sami Belu masa di sidang parlimen dan mungkin menjadi satu ingatan kepada rakyat Malaysia yang ada pada hari ini yang mungkin lahir pada tahun 1990 ke bawah kemungkinanlah. Just satu tontonan untuk faham cerita MIC pada kali inilah. Okey. Untuk faham kenapa MIC berani bergerak, kau kena faham sejarahnya. Sejarah bukan untuk dikenang tentang jalanan sepanjang-panjang MIC itu. Sebab apa? Ia mungkin akan menjadi satu titik amaran pada semua. MIC lahir bukan dalam kandungan hotel yang mewah ataupun pejabat kaca seperti Mega Holding. MIC lahir di ladang getah, di kuartus pekerja, di bawah pokok besar tempat ramai kaum India yang akan berehat selepas memikul huni getah. So mereka dulu bukanlah suatu suara yang berada di bandar. Bukan. Mereka suara golongan yang tak pernah muncul pun dalam akhbar dulu. Kecuali bila ada kemalangan di kilang-kilang. Ataupun kalau ada majlis perayaan sambutan di Bali secara kecil-kecil di mana di ladang-ladang estate yang ada lah. So bila MIC menyertai Barisan Nasional, dia menyertai Barisan Nasional pada 1954 bukan kerana kuasa. Tetapi MIC sertai Barisan Nasional kerana untuk survival mereka. Selain daripada arahan daripada perintah daripada British kepada Tanah Melayu di ketika itu untuk bergabung ketiga-tiga bangsa besar yang ada iaitu Melayu, Cina dan India menggunakan proses jus soli iaitu rakyat Cina dan India yang sudah ada di Tanah Melayu terus akan diberikan kerakyatan pada ketika itu. Memang ada berlaku sedikit pertembungan kemarahan di antara masyarakat Melayu pada ketika itu, namun Tun Abdul Rahman telah mengambil pendekatan bahawasanya konsep itu boleh dilakukan. Sebab itu kita tidaklah sama seperti dengan Indonesia yang mana mereka semua yang migrate yang berada di Indonesia adalah yang harus perlu mendaftar nama menggunakan nama Indonesia juga. Ingat apa panggilan yang disebutkan kalau begitu nanti kalau ada nanti saya maklumkan. So kerjasama UMNO, MCA dan juga MIC bukan satu formula politik sahaja. Ia formula untuk mengelakkan satu komuniti yang tercicir di tanah mereka sendiri. So Tun Sambantan bukan seorang yang firebrand. Sebab apa? Dia adalah seorang pembina. Tapi dia faham politik. Dan bukan untuk dia tanya siapa yang nak menang, siapa yang kalah. Tapi siapa tidak dibiarkan ketinggalan. Itu yang lebihnya daripada Tun Sambantan. So era Sami Belu pula adalah era berlakunya pergolakan. MIC pergi daripada estate ke parlimen. Dari kuartus pekerja terus menjadi seorang menteri di Kementerian Kerja Raya. MIC berdiri sebagai parti etnik vokal di Malaysia pada ketika itu. Akan tetapi setiap parti itu akan ada satu titik kemuncak di mana telah berlaku juga kepada MIC bila mereka sampai ke satu titik kemuncak di mana sejarah
tidak lagi mampu menjadi pelindung bagi mereka, tetapi ia telah menjadi satu beban yang panjang pada waktu itu. Maka 2008 telah datang badai seperti yang tidak dijangka kepada MIC, bila mana MIC hilang kerusi, hilang pengaruh, hilang relevansinya. Kerana apa? Kerana masyarakat India yang ada ramainya telah berubah arah. Berubah ke mana? Ada yang masuk ke PKR sedikit kerana isu maruah. Ada yang pergi ke DAP sikit kerana isu pendidikan. Ada yang pergi ke Perikatan Nasional kerana kemarahan. Kemarahan daripada segi faktor sosial kehidupan. So, ada juga yang sampai tak mengundi langsung pun ada. Pada ketika itu MIC jatuh bukan kerana mereka lemah, tetapi kerana masyarakat India melompat jauh lebih cepat daripada MIC sempat menyesuaikan diri dengan apa yang sepatutnya mereka berikan kepada masyarakat India pada ketika itu. Walaupun MIC cuba mengejar, tetapi akibat daripada Barisan Nasional itu sendiri sudah tidak lagi mampu untuk bergerak mengikut algoritma perjalanan politik semasa yang ada pada ketika itu, dan MIC menjadi seperti penumpang di sebuah bas yang lama lah. Dan terus berjalan dan berjalan walaupun enjinnya sudah terhidu hanyut dan sudah mau jam. Pada 2025 mereka akhirnya mengumumkan keluar daripada Barisan Nasional. Begitulah serba sedikit kisah tentang perjalanan sejarah MIC. Harap sekarang korang dah nampak dah konteks daripada segi sejarahnya. So mari kita masuk ke bahagian yang agak lebih kritikal, di mana bagaimana undang-undang yang telah mengikatkan mereka untuk mereka terus keluar daripada Barisan Nasional, sehingga kan Presiden Vigneswara terpaksa mengatakan dan mengumumkan tangguh sebentar. Akibat daripada perjanjian sebelum PRU 15, jika keluar daripada gabungan ataupun tidak mahu mengikut sebarang gabungan antara parti gabungan Barisan Nasional dan juga parti lain yang telah ditetapkan oleh Presiden Barisan Nasional itu sendiri, akan dikenakan denda sebanyak 100 juta ringgit. Dan post normal politik mencipta dunia baru untuk MIC dan juga BN. Ini walaupun dikatakan seperti nampak seperti satu kelemahan bagi Barisan Nasional dan juga MIC, namun ia juga dilihat sebagai satu kebijakan yang secara langsung telah melonjakkan lagi nama MIC terus berada di atas sebaris dengan parti-parti yang sedang memerintah sekarang.